Next destination kita yang kedua, area Cakak Jering tak salah saya. Kita kat mana ni Fahim? Kita berada di Masjid Al-Hidayah, Kampung View korang. Ya, betul. So kita membuat dekorasi mihrab dengan wall panel. Nak tengok tak apa rupa dia? Jomlah kita masuk, okey? Ramai yang cakap buat dekorasi Masjid Surau ni satu pembaziran bila pakai duit masjid tu kan. So kita tanyalah pengerusi masjid sendiri, betul ke buat dekorasi membazir? Betul ke Tuan Haji rasa membazir ke buat dekor ni tuan? Hei, lihat dan pandanglah betapa indah dan cantiknya mihrab. Ini bukan pembaziran. Ini adalah saham untuk kita di akhirat, insyaAllah. Betul. So depa nak buat dekor, depa kena cari siapa tuan? Cari Triwan.